tengah was-was. Okey, kata macam ni, kita ada penyakit was-was. Penyakit was-was ni permulaan datang daripada setan. Setan yang suruh kita was-was. Lama kelamaan, setan dah tahu kerja dah. Nafsu pula yang akan buat kerja dia. Nafsu. Sebab itulah, kalau abang puasa, waktu puasa ni, kenapa masih lagi was-was? Sedangkan setan kena ikat. Sebab nafsu kontrol. Kalau kita buat dosa, contoh, kita ni tak pernah buat dosa. Contoh, dia kata macam ni, senang cerita lelaki. Lelaki ni, dia ni tak pernah tengok blue. Ini saya kena open ni, sebab ramai yang bermasalah benda ni. Lelaki tak pernah tengok blue. Tapi, kawan dia share, cuba kau tengok ni, ini terbaik punya ni. Ini, power ni. Benda ni. Tak nak tengok lah. Ini dosa tengok ni. Alah, kau sikit je, tengok sikit je. Nampak? Setan tu, kawan kita pun setan. Setan yang jin pun duduk bisik. Kau tengoklah. Kawan pun setan juga, panggil setan. Duduk suruh tengok. Tak nak lah. Tapi was dah tengok, setan dah happy dia, berjaya tengok. Lepas tu nanti, nafsu yang ambil alih. Kerja setan, nafsu ambil alih. Sebab tu lah waktu puasa duk tengok juga benda tu. Waktu puasa duk bebel juga. Sebab dulu kita jenis tak bebel. Apabila setan cakap, bebel lah. Bos kita bebel, kita happy. Oh, sedap bebel rupanya. Nafsu ambil alih. Sebab tu waktu puasa pun kita bebel juga. Sebab nafsu. Okey. Was-was pun sama. Dulu kita tak was-was dulu. Nak ambil wuduk, okey. Nak solat, okey. Setan yang suruh kita was-was. Dia bisik hari-hari ni. Bisik. Sampailah kita was-was betul-betul. Mula-mula sikit je. Lama kelamaan setan, okey. Aku boleh serah pada nafsu. Kau yang kena was-waskan dia hari-hari. Nafsu lah yang kena was-was hari-hari. Setan kerja lain pula dia buat. Dia bisik benda lain dah. Sebab dia akan bisikkan benda yang kita tak buat dosa lagi. Dah kita buat dosa macam tu, nafsu ambil alih. Sebab tu waktu puasa, ada orang minum arak. Ada orang tak semayang. Ada orang berzina. Ada orang kaki pukul. Ada orang apa? Sebab nafsu ambil alih. Setan dah kena rotan dah. Lepas tu apabila dah start raya, setan datang balik. Thank you nafsu. Power nafsu kau memang buat kerja elok lah. Tapi apabila waktu puasa kita sabar, kita tahan, kita tak nak buat benda tu kan. Tahan. Lepas tu apabila raya setan dilepaskan, apa berlaku? Setan cakap, nafsu, kau tak buat kerja. Aku dah buat kerja aku. Tapi dia ni memang jagalah amalan dia gini. Aduh, susahlah. Setan dia akan kembali buat kerja dia. Dia bisik pula. Dia bisik supaya kita kembali buat kerja dulu. Last sekali, terkena pula. Setan, nafsu pula ambil alih. Okey. Faham kat situ Sekarang ni, macam mana nak mengelak daripada was-was? Okey, caranya macam ni. Menggunakan teknik nafas doa. Cara dia macam ni. Setiap kali pergerakan yang kita buat, kita nak ambil wuduk ni, bermula dengan wuduk. Kita bermula dengan pergi dekat toilet. Bermula dengan pergi dekat toilet. Nak buka pintu ni. Buka pintu dulu. Buka pintu. Waktu kita buka pintu, jangan buka terus. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Ya Allah, kau jangan bagi aku was-was. Aku tak nak was-was, ya Allah. Aku nak ambil wuduk ni, ya Allah. Aku tak nak was-was, ya Allah. Kau bagilah aku, okey. Permulaan ni, sebelum buka pintu. Dah buka pintu. Buka air. Tengok tak? Tengok nafas doa ni. Dia memang detail gila. Buka pilih air. Waktu buka pilih air tu, jangan buka kuat sangat. Buka sikit je. Sebab nak ambil syarat je. Tarik nafas, tahan, tengok air. Tengok air mengalir. Ya Allah, dengan sebab air mengalir ni, ya Allah, aku nak ambil wuduk. Kau janganlah bagi aku was-was, ya Allah. Lepas tu lepaskan. Lepas tu, basuh tangan. Basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan. Ya Allah, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana tak ada. Basuh tangan. Basuh tangan. Tarik nafas, tahan. Ya Allah, kau bagilah aku basuh tangan elok-elok. Ya Allah, semuanya okey. Ya Allah. Pak. Abang tengok automatically abang rasa macam, okey je. Dah hilang dah bisikan-bisikan. Sebab apa? Sebab abang kontrol sekarang. Dulu nafsu kontrol otak abang. Nafsu kontrol. Nafsu dia suruh, okey, tak kena tu. Tangan tu tak kena lagi tu. Tu nafsu kontrol dulu. Sekarang ni, apabila abang tarik nafas, dia punya oksigen masuk ke otak, abang sedang kontrol otak abang. Supaya nafsu tak boleh nak cakap apa dah. Otak kontrol. Okey, dah siap basuh tangan. Mana masuk mulut. Tarik nafas, tahan, tengok air tu masuk mulut, komo. Masuk komo tu berdoa. Berdoa, ya Allah,
kau bagilah aku ni hilang was-was. Abang kau tengok memang senang je abang. Dia mula-mula je abang rasa macam susah sikit nak kena tarik nafas, nak kena tarik nafas. Mula-mula je. Lepas tu abang dah biasa, nafsu tak boleh nak buat apa dah. Abang dah boleh lawan dah nafsu tu. Boleh. Ini untuk orang yang ada masalah was-was.